Tinggal ya. Nak pergi tak nak ni? Pergi tak? Tak payah pergi tak? Tarik tangan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarlah. Maha suci Allah yang memudahkan ini kepada kami dan kami kuasa mempergunakannya. Jika tidak kerana-Mu ya Allah, sesungguhnya kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sikit. Lepas tu tupai. Dah kawan dah. Cepat dah. Apa mesti tu ya? Dah sampai dah. Sikit je. Oh, water bike. Tu apa dah ni? Okey, sikit. Dah benar dah. Oh, water bike. Apa yang jiwa? First guys. Terima kasih ya. Cepatlah sebut. Hai, semen cepat. Cepat. Hai, semen. So, hai korang. Assalamualaikum. So, hari ni 28 hari bulan Jun 2025. Kita nak pergi Melaka. Nak pergi mana? Melaka. Kita nak pergi Melaka. Kita nak pergi Melaka. Kita ada aktiviti kat sana. Kita nak masuk Zoo Melaka. Kita check in hotel 5 bintang. Lepas tu kita nak makan asam pedas. Nak jalan-jalan kat sana. Food hunting and so on. So jom kita pergi. And kita orang pun dah on the way nak ke Melaka. So korang follow, okay? Nanti Lala record sikit-sikit perjalanan kita. Bye. Jumpa korang kat Melaka. Kenapa tu? Mesinnya. Dia bergayut. Apa tu? Nah, dia bergayut. Cantik kalau merah. Merah ni dah. Ayo merah. Tak hari ya? Belum. Fokus kali ni dia belakang tu dulu. Dekat tu. Oh, itu tu. Dia punya. Jangan pegang dia. Jangan pegang. Tak mau, tak mau. Dia gigit. Dia makan apa kangkung? Tengok je. Senang. Tu lagi besar tu. Ni. Lagi besar. Ui, dia jalan tau. Ni. Kenapa ni, Bil?
Siapa ni? Dia berjalan. Oh. Apa tu? Ada warik terlepas. Tu ada warik belakang. Tu nyet. Tak, memang duduk situ tu. Monkey lah. Sini. Lepas sikit. Pada ni. Tu. Dia curi makanan kura-kura. Cotik. No. Okay, jom. Rumah semua tu tidur. Hari ni ada nak tidur. Tidur. Semua tidur. Tu atas tu. Nampak tu. Besarnya. Gemuk lah. Oh, ni yang baby yang boleh pegang tu kan? Kenapa dia tak tu ya? Ayah nak tak ada nama ayah tu. Mana? Alah tu. Alah. Tu ni. Tu dalam tu pun baring macam mok abang. Tu baring macam mok. Campur dengan ayam. Kau dapat main tu. Kamu. Habis itu main dengan ayam. Tu kambing. Oh God. Tipu ni bo. Tak lah. Oh, pada air. Ya, ayah ni mata selalu ya. Badak sumbu guys. Oh my God. So scary though. Hi. Ayah nak duduk sayur. Ni spesies dia lah. Tapi bukan otter ni. Otter dia dalam air. Ni kambing kan? Ni kambing. Ni sini dekat ni. Ni dekat ni. Tapi guys, ini pun hampir pupus kan? Wah. Ke dalam kandang hampa kan ada lagi kot. Sini guys, kita jalan lagi. Sini. Banyak sini. Ngantuk. Apa dah nak tu lebar? Ni tapi tu, panjat sini. Tu nampak tak? Ya, gambar dia. Masuk taman burung guys. Siap. Tolak. Taman burung. Tu burung kakak semua ni. Dia terbang. Dia burung apa ni? Oh, betul. Yang berambut. Berak. Tu tengok depan ekor dia kembang merah. Ya, dia bisa. Alah tu daripada sini. Berkancil dia ni. Burung ni berterbangan dia. So cute. Oh yomba. Burung-burung ni terbang dekat kepala kita guys. So korang kena hati-hati. Tu kena tengok dulu sampai habis supaya mahal tu. Merak. Wah, dia tak kembang lah. Wow. Cantik. Bebek guys. Kali hijau. Pegang elok-elok. Macam otik. Oh my god. Tadi. Yang ni burung kakak tua, baby. Tanya siapa nama awak? Siapa nama awak? Baik dia patut lagi. Hello. Don. Ni dia panjat.
tak ada orang dia nangis. Tak, dia tengok Don lah Don. Ibu nak pergi pun. Jangan sekejap Tidur tak bagi pegang. Ibu kenapa nak duduk dalam sini? Yelah dia mengelak. Okay, jom depan lagi. Go. Dah dapat dah. Enggak guys, so pretty. Ya nak keluar dah, jom. Yang bawa apa dia? Tak. Saya apa ya? Tak burung. Naik train nanti RM4 tau seorang. Nak naik ke? Kalau nak naik Dia posisi satu zoo ke? Oh ya? Real or fake? Fuck. Dinosaur guys. Tak naik train tu ya? Zebra guys, kita jumpa zebra. So cute, jom kita tengok sama-sama. Oh my god, that's so cute guys. Zebra. Wih, first time tengok depan mata. Tak mau nak goyang nanti dia lari. Masuk lah. Ada tarik lah. Tengok depan-depan dah. Depan-depan ha. Nampak. Hai. Apa dia? Bau dia lah. Hai. Ni zebra cantiknya dia. Wah. Oh, dia asing kan? Kenapa? Ayah dah hilang. Ayah. Ayah. Ya. Nak tengok apa lagi? Tuan, tak pegang telinga dia. Pegang telinga dia. Jangan ya. Ayah, ada yang dari sini buku ya. That's so cute. Hai ziraf guys. Oh my god. Ayah buku dia. Tak ada air. Busuk dia. Oh my god, busuknya. Wow, hi. Hello. Hi. What are you doing, bro? Oh, dia minum susu lah. Wah. Minum susu lah. Dia ada susu guys. Oh my god. Dia pasal kedabak pun dia susu mak kau ke? Please bro. Comel gila weh. Macam otik. Lepas tu ni kita otik. Dia isap apa tu? Ketek. Kucing nama dia. Dia dengar bunyi dia tadi. Dengar dia bunyi dia. Suara dia. Nampak dia. Dia tengah makan. Oh my god. Camel guys. Unta. Unta. Camel. This is unta. Besarnya. Guys, korang nampak tak kat depan tu? Sini. So ada dua tau. Satu hitam, satu brown. Ni nama dia waterbug. Nama dia waterbug guys. Bapak lah. Diorang kau boleh melompat ke guys? Oh.
Satu. Oh my god. So guys, warna hitam tu bapak besar gila. Dah lah aku pakai baju colour pink. Tapi tak ada apa-apa kan. Tidur. Ostrich guys. Pak, tu dalam tu pun ada lagi. Oh. Besarnya. Ni Austria ni. Belakang tu ayah Belanda ya? Tu. Betul, sini juga. Sama. Apa dia tu? Lembu dia besar-besar dah. Ya. Ostrich tengah makan guys. Ayah kejap nak record. Tu. Bagi. Ni. Ibu nak satu tau. Kenyang dah. Tak baby dia gosok gigi dia. Bye. Dia tendang kaki kuat ni. Nama dia Nilgai guys. Ni ah. Oh tu yang warna kelabu. Yang warna kelabu tu guys. Ketua dia tu. Ketua dia. Ni bukan Austria kan? Emu. It was a baby. Lain. Sama cuma dia macam dari macam tu lah. Macam kucing lah. Oh my god, so cute. Austria sampai dia panjang. Belakang ada tu bang. Bye. Jom. Oh my god. So baby nampak tak? Weh, dia bunyi tu. Serang. Guys, harimau guys. Cuba. Oh my god. Wow. Guys, menghadap sana guys. Healing. Wah. Oh, that's so cute. Weh, macam oteh weh sebiji. Itu. Sama gila weh. Hitam ya pink tau. Hitam je. Tapak kaki. Kan? Ambil gambar zoom sikit bang. Omeh je. Nak buka dia pun. Nama dia Elsa guys. Dah 2017. Maksudnya umur dia sekarang 2000. Dia bilang 3, 5, 8 tahun. Yang ke hayat dia 20 tahun je. Kira tua juga ni. Aktif pada waktu malam nampak. Masa. Oh ya. Ya. Coba gila. Ini cepat. Weh. That's so cute. Lala. Nama dia Lala guys. Oh my god. Ya. Wah, dia tendang. Lala. Celik lah ya. Suami gila. Lala. Dia bangun guys. Halo.
Guys, buaya guys. Oh, apa lah, dia tidur tu. Ni nama dia apa pula? Jamil. Ya, ayam kunyah. Ayam kunyah. Madam, sini. Buaya pun tak ada. Oh, dia datang. Buaya guys. Cuma dia macam nak naik dia. Ni nama apa Jamil? Ayam, ya bunyi yang saya. Ini senang pun. Ikut guys. Depan ni semua dah. Banyak-banyak orang hitam. Guys, burung hantu guys. Saya lagu dia? Saya lagu dia? Orang hantu. Dia tidur lah. Dia Aktif subuh dah senja. Apa sampai? Binti tu. Nampak tak guys? Dia tidur guys. Ya, hewan dia. Tapi asal dia tidur macam tu? Kalau muka lihat. Miau. Miau. Nama dia. Berdua kucing. Ini tu lah. Weh, tak nampak dia dalam kamera. Berdua kucing. Guys, ni kucing Datuk Ali Syukri guys. Doti. Jangan pegang Don. Bunyi sita ya, bunyi yang sita. Anak dia. Kita yelah. Sita ya ni. Oh ni. Si kecil lagi ni kan? Ni lari laju kan. Pokok tu dalam tu. Mahal ni. Dan Dia boleh pergi harga sampai 100-200 ribu ni. penat. Tahu penat. Ingat kata erti penat. Dapat benda satu kan. Tetepiung. Apa ya? Kotor lah sayang. Kotor. Jom. Dia cepat tu. Dia bergayut. Ni bebek tu. Ayah tunjuk dia. Tu nama dia Manja. Manja pula. Manja guys nama dia. Maju cara dia. Devon. Dengan mata dengan Nampak apa? Kecil tu. Tu tengah berjalan tu. Ada yang sentuh tu. Dah lihat lagi tu. Tu warna hitam belakang. Belakang tu. Jadi dia datang je. Besar gila tu. Best guys. Oh my god. Korang kena datang guys. Yang mana cakap tak ada haiwan tidur. No guys. Semua okey je. Banyak gila haiwan. Tok weh gigi dia weh. Madia. Pet mana? Madia. Pet. Oh tu sana pet. Madia ni coklat sekali. Pet tu coklat gelap. Wah tu sana tu. Ni pet. Muka selengahnya. Tu malasnya. Sampai guys, nampak tu. Sampai sedap. Macam mana lagu sampai? Mentega kacang sampai. Sedap dan berhasiat dibuat dengan yang berbulu. Ayah. Sampai. Ayah bunyi saring. Bunyi syair. Tu dinosaur belakang tu apa Yang kan nama? besar kecil je rupanya. Tadi dinosaur tak? Ya.
guys, chimpanzee guys. Chimpanzee ke ni? Tu guys, muka dia. Kepenatan guys. Perlu ke tangan tu? Lagi. Tengok. Baby. Baik, jom. Jom. Guys, keledai guys. Pony. My little pony. My little pony. Mana pony guys? Bye. Bye. Dia baby dia lah. Dia dah keluar baby. Guys, so kat depan tu guys. Guys, Carrie Junior guys.一个一个啊，要不我给你们选每组一个面包的，这个而且像我的宝宝。一个一个的。 Dia datang, dia datang. Oh my god. Wah, atas saya ya. Ikut di bawah. Slowly, slowly. 慢慢慢慢来，一个吃啊，不可以。那个也是有啊，都很热的，那个什么对对对，这个嘛macam dimakan. Oh, ayo, tak kita, Oh my god. You kena dukung sikit kalau Anda jauh. Kita ikut apa? Mana? Ayo ke membau. Kita dulu lah. Tu dia tengok John tu. Tapi raja pun Bunai. Spesial lain. Macam kesian. panggil dia lah. Panggil dia. Guys, burung hantu guys. Burung hantu guys. Tidur. Tidur lah. Dah dekat last section, which is dekat snake ular. So jom kita masuk. Ulas Guys. Python. Yang lain Python. Bulat ni. Dia boleh besar ni. Don, ni Don. Yang kita tengok yang besar tu kat mana dulu? Animal. Ni Don, iguana. Ibu hijau warna. Tak tahi dia baby. Macam Kate Moss je. Warna ni itu tu. Apa tu? Iguana. Warna apa ni? Macam wali tu je. Macam walik. Iguana. Ada sedikit. Oh, Dia nak tukar kulit eh? saling kulit. Yang warna hitam. Dalam perut dia tu ada apa? Tikus. Wah. Betul lepas ikan lele ke? Oh, ikan lele bersih kolam dia. Oh, ini yang gigit tak lepas tu. Yang mulut je sumbing. Dia kalau gigit dia sakit gini. Tak lepas. Guys, kancil guys. Tapi ni lagi ni. Bijak Ni kuat. Pada zaman dahulu. Okay guys, sudah habis dah. Guys, nak keluar dah. Keluar guys. Ramai
ramai gila guys. Para adik dan guys. Sampai ke Melaka Cik Rotan. Aku tak nak bunyi. Donat ibu bagi. Bapa sakit weh. Nampak? Guys, Alhamdulillah. So kita dah settle dah masuk sini. And dah keluar dapur. Now kita nak pergi cari asam pedas yang paling sedap kat sini. And nak pergi Zeus untuk tapau air kopi budak ni, air coklat. Lepas tu kita tapau asam pedas, makan dekat hotel. Hotel mana Ya. korang follow, okay? Let's go. Abang udah. Patung pun. Minum dulu. Nak cek Maggi pun ni lah. Satu, dua, tiga cup. Campur asam pedas. Kita orang dekat dalam Eco guys. Haa. Kita orang dekat dalam Eco. Don? Ini banyak stok kan? Tu lah. Ni tu perfume belakang kau pun. Kat squishy je kat atas. Ya. Bukan dia tak tidur. Mission nak cari squishy Melaka guys. Ni apa? Ha, ni ada yang kecil ni apa? Ni. Ni Dan. Oh. Ni yang macam ni. Tak banyak lah. Kita tiga. Itu. Sama. Tanah ya bu, tanah ya. Ayam? Ayam goreng tak ada. Tak ada. Ayam ambil ayam apa? Ayam. Ya, ada. Okay guys, so ibu Raya pergi tapau dekat kedai tu. Tapau asam pedas. And then kita nak pergi hotel, nak makan dekat bilik hotel. Lepas tu lepas makan-makan, solat-solat semua. And kita nak pergi mandi kolam pula. So jom korang follow. Laila pun kena jimat-jimat bateri ni sebab tak cukup dah nak habis bateri. So jumpa korang dekat hotel terus, okay? Bye. Bye. Cari mana bilik Don? Ya. Bagi salam Don. Tekan loceng tu, tekan loceng tepi tu. Assalamualaikum. Kacau kat. Masuk. Assalamualaikum. Dia. Dia bukio. Buka. Batak ibu dia batak. Tak ada bathtub sayang. Buka kasut. Ulo. Hasil tangkapan dekat Eco guys. Hasil tangkapan dekat Eco. Banyak gila. Kunci kereta ya. Ambil benda-benda tajam mata tu. Kunci kereta. Ada satu lagi.
Bukan ada satu yang dia dah cabut. Makan tadi dah kata. So je kita susun-susun guys. Korang mesti ingat semuanya macam hotel ni sediakan kan? Tak doh, ni kita orang beli kat Eco. Okay. See betapa banyaknya. Kan? Ni air, seaweed untuk makan dengan Maggi, roti, ni makanan kita orang tapau tadi dengan yang ni. Lepas kita ada keropok ni. Ni favourite kita orang semua, satu family punya favourite. Ni gula-gula, nabati, chocolate legend, keropok ada 2 perisa, Maggi ada 4 cup untuk 4 orang dewasa, kacang untuk kunyah-kunyah, and this one untuk kita buat game poison candy kejap lagi. Itu baru orang baca betul-betul. Okay guys, kita nak pergi mandi dah. Ni outfit Laila, macam biasalah outfit hari tu juga. So, jom. Buat apa ni? Nak mandi kolam. So guys, mandi kolam. Kolam dekat atas, tingkat berapa tu? Lebih kat atas. Kau mandi kolam, naik-naik, village. Buat maghrib. Hei, tak tekan. Pusing lagi. Jom. Pulang. Pegang bu licin. 20 tingkat dah ada sekarang. Oh, kita zone ni nampak ada tulisan tip. Dia dah tutup orang cabut kot. Dulu ada, sekarang tak ada kot. Gayat. Tingkat 23 guys, kolam. Saya. Oh, best. Kalau anak pergi kolam, kita kat bilik. Oh, Anak dah makan. satu lah ambil. Happy tak ya? Kalau Happy? ini Pekak. Pekak weh. Okay guys, dah sampai. Oh my god. Pegang, pegang. Tak tahu tak. Senyap je. Depan Hilton kita. Sebelah Hilton. Walau dia bawa bumbung. Ni guys. Nampak? Jalan. Ikut-ikut je. Oh, jalan. Ni, saya ada meja ha. Wah. Guys, look at the view. Sea view. Oh, ni restoran untuk steamboat. Nampak? Eh, jaga. Ayah. Guys, kolam tak ada orang guys. Hilton je. Kita kan? Mall kan? Dapat dah terang luar di event. Itu event apa? Hotel Budia. Oh yes, yang kita tengok tu satu kepala RM15 makan sampai lebah. Boleh lah. Tapi, tu ni, banyak kat kedai depan kita kan? Besok kan kan? Hotel ni pun kita pernah check in guys. Oh, kita check in tadi kat sini lobby dia. Ini sebelah kita kat bawah ada apa? Oh, family. Family. Boleh lah. Ini yang betul. Besok start. Sampai lebah. Guys, ni kolam dia guys. Bawa bumbung. Ya. Dataran pahlawan. So ni guys, kolam dia guys. Oh my god. Harap-harap dalam lah. Macam tak dalam je guys. Harap-harap dalam gila. Dalam tak ya? macam tamu lah. Dalam juga guys. Tak tahulah. Okay guys, so kita mandi dah dapat towel. So jom kita terjun. Oh my god. Mana sini? 1, 2, go. Belum? 1, 2, 3. Baby! Adik! Dah. Kaki kat atas.
Main. Oh my god, pecah mata. Macam cucuk sanggul lah tu. Ya. Ada bayar tak? Bayar. Ibu tak dapat lagi. Dia mudah macam ni. Tapi cepat buat dulu. Ada jual saya. Ada tak? Bayar. Oh my god. Nak bagi dia. Nak selai ya? Nak record? Bagi boleh. Selai ya? Dia nak bagi boleh. Guys, look at the view guys. Ni kita orang pernah check in tau hotel ni. Best juga. Hotel tu pun kita orang pernah check in. Aquatorial Hotel tu. Tapi sekarang dia dah tutup. Tu antara hotel favourite kita orang dekat Melaka. Tapi dia dah tutup sebab dia hari tu dia orang kata renovate. Lepas tu tak tahu sampai sekarang tergendalai. So I don't know. Oh my god guys. Ada bayar. Ya. Ini tembok tak tutup. Ayah cium ya. Ayah cium ya. Ya. Tengok ya. Acak-acak terapung lah tu. Muka tu cover lah baby. Oh best tak kolam. Oh tak, aku tengah fikir dulu. Member tengah fikir dekat apa? Dataran Pahlawan. Dekat Dataran Pahlawan tengah ada event durian. Dekat Dataran Pahlawan tengah ada event durian, which is kena bayar RM15 sahaja makan sampai puas-puas durian tu. Tapi 7,000 orang yang terawal sahaja dapat RM15 tu, and boleh join that event lah. So ibu macam tengah pujuk agak nak join that event kan. So dia mandi pun tak tenang sekarang sebab fikir durian. Lupa pelan-pelan ni. Good. Baby. Apa dalam perut ni? Dah je. Kalili. Baby berenang go. Go cepat go. Lagi. Lagi. Ibu, apa ni? Ibu, Ibu. Ya. Ibu dah nak ya tangan tepi ya tangan. Lepas kau lemas kan? Ya tangan tu lepas. Saya try lepas. Ayah, dia nak lepas. Tangan apa? Anak. Tenggelam lah ke? Adik. Itu dia nama yang dah tu atas duduk. Anak tu datang ada tu tak. Nama yang tu tak ni nama dah tu. Okay, 1, 2, go. Oyo. Okay.
Tanah tadi. Ada tanah situ tadi. Ada tanah situ. Sini je. Third. 1, 2, 3. Hujan deh. Nak tadi tu. Okay, go. Okay, come. Wah, cepat. Jump. Lagi. Ayah tak sambut ya, biar je. Ayah. Okay. Kalau ayah tak sambut dia. Tutup mulut. Ayah tak pegang tau. Okay, ayah tak sambut tau. Tutup mulut, tutup mata. Buat. Tutup mulut, tutup hidung. Ui, champion. Ketiak hitam. Okay, go. Oh. Saya dah rasa kena air. Laju. Ya. Ayah. Ha. Kan? Nanti ada sini. Kaki tu dia ikut dulu. Tolak lah pakai kaki. Tolak pakai kaki. Macam otter je tu. Hello. Happy tak apa? Besok nak balik. Tapi aku happy esok nak balik sebab aku nak jumpa Yote. Rindu weh. Kok esok boleh dapat durian ni pun. Balik malam ni. Balik malam ni je. Mana tahu esok kau dapat durian ni pun. RM15 boleh sangat. Arak ada lagi ya. Okay guys, so jom kembali. Jam buang masa sekarang apa? Matahari pun macam apa? Tak faham. Baby. Adik. Adik. Tu ada belong. Malam ni kita pergi mall tu tau. Malam ni kita jalan dekat Dataran Pahlawan, okay? Happy tak baby? Ada lagi tak cili apa tu gesek tu? Baby happy tak? Ya. Okay guys, so kita dah habis mandi dah sebab cuaca sejuk. Plus kita nak siap-siap bila kat atas rumah, dekat atas hotel, and then kita nak pergi Dataran Pahlawan. Kita nak jalan-jalan pula. Let's go. Dan mandi guys. So dia tulis saja lagi Zoom tu. So kita nak siap-siap nak pergi mana bu? Nak pergi daftar. Banyak gambar lawa je dapat tau. Ni guna feature macam kamera tau. Banyak lawa. Weh, nice. Aku nampak kurus. Ni lah candy semua ada. Send semua send. Like infonya sebab ni besar sangat macam kamera. Nak tengok bang. Sampai like infonya. Pandai nak tengok. Ni. Cantik doh kamera. Ni lah. Ada cakap tadi tu. Licin. Ayah. Saya. Licin toilet. Bila air dah licin tak? Wah. Bapak sejuk. Okay guys, so sekarang kita nak pergi Dataran Pahlawan untuk jalan-jalan beli sambal. So jom. Let's go. Kita pergi sekarang supaya nanti malam tak adalah. No. Supaya nanti malam kita dah boleh terus tidur, tak payah nak keluar-keluar dah kan. So let's go. Dah sampai guys. Jalan kaki je no. Sebab dekat je dengan hotel.
Ni ada palu. Kau buat apa? Dapat Doraemon. Dah, one more. One more. Dia buat macam ni je, biar abang pusing. Dia lagu. Ni Doraemon tu aku pasang dulu. Buat. Pu, mini pu. Ah, okey. Dah. Tengok apa nak buka? Guys, sampai. Ni kat sini pot sambal-sambal, krepek-krepek macam tu. See? So, jom kita buru sambal. Kuih. Nanti dah tengok Sejata macam mata tinggi 10. Ni kan yang selalu kita beli kan? Beli kedai ni kan. Yang dia tahan nak orang tu. Beli dia tahan nak. Tak baik macam tu. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Acik tu marah. Tak boleh. Ni nampak otak ni nak. Nak otak ni. Bayar kita bis. Itu tak. Rotan. Rotan tak ada. Tengoklah sini tak ada. Ayah nak jual tu. Ah, bukan bola tu. Masih eh? Ni tadi daripada atas kau kata Tamisari. Orang Squid Game. Ni dia baik. Dia baik. Dia baik dah. Habis dia baik dah lah. Ya dia baik dah. Habis dia nak kejar dah. Habis. Yuk. Jom lalu bos. Selalu depan. Habis. Jom. Takut. Rumah berani sangat. Wah, habis. 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 Cepat
cepat. Habis. Pegang ayah. Yuk. Ambil gambar dia. Cepatlah. Cepat ikut belakang. Pegang ayah. Pegang tangan ayah. Cepat. Go. Okey, jom. Okey, jom. Habis. Tu lah. Takut. Oh, tiba-tiba Yuk. Seram lah. Channel lagu dia, cepat. Channel lagu dia. Cepatlah. Dia tangkap John lah. Wah. Engkau takut hilang muka. Dia penat tu. Tak apa. Dah jom. Ada lagi? Tak masuk pun. Balik hotel guys. Let's go. Okay guys, so sekarang kita kat dalam bilik dah. Alhamdulillah. Semua segala kaki-kaki, badan-badan semua sakit sebab kita berjalan daripada pagi. And non-stop. Sangat-sangat sakit satu badan ni. So now kita nak masak air panas. Kita nak masak Maggi. Let's go. Dah dekat bilik. Berapa kali aku nak buat video. Tadi aku dah buat dah. Masa aku buat lagi. Tahulah korang. Ya nak masak Maggi lah ni. Sabar. Beli lah nasi putih makan sambal tu. So guys, kaki saya sangat-sangat sakit yang sekarang. Sangat-sangat sakit dia tu yang macam, korang tahu tak dekat tapak kaki korang tu lepas tu dia tarik-tarik tau, macam kena cucuk-cucuk. Bisa. Sumpah saya tengah alami sekarang ni. Sakit gila weh. Padahal saya sebelum ni kalau jalan lama-lama pun tak ada pun kena macam ni. Tapi tiba-tiba je. Mungkin sebab dah lama duduk rumah kan, jarang keluar. Nak pula sekarang kita ni menganggur lah. Memang makan tidur je kat rumah. So tiba-tiba dia jalan jauh tu, tiba-tiba dia macam pum. Faham tu? Tak pernah dapat macam yang besar je ni. Nombor. Aku kabinet hari-hari sambil masak aku joget. Tak, kalau aku sambil masak aku buat macam Aca-Aca tengah macam ada rancangan masak tau. Ini guys, tom yum and mineral. Nak mandi kolam. Assalamualaikum, Bu. Kata waktu sayang, Bu. Bu, Baba, Jadi naik kolam siap-siap boleh keluar kan tak?
Dah mandi-mandi, kita siap balik ke hotel. Kita balik. Jumpa Boya Bote. Balik rumah Dona. Bye view. My god, this is the best view, guys. Bye. See you soon. Okay guys, done mandi for the last time. Now kita nak naik bilik, siap-siap and check out. Lepas kita nak check makan and terus balik ke hotel. Mama nak je tong-tong. Bye. Okay guys, so kita dah siap dah and dah ready nak check out. So far trip kali ni memang best sangat-sangat sebab kita full dengan aktiviti. And Laila boleh rate dalam 8 over 10. Lagi 2 tak ada sebab hotel ni ada part yang best, ada part yang tak best. Yang part tak best tu tak bolehlah bagi tahu kan, hanya kita orang je yang tahu. Tapi overall semua best. So jom korang follow, kita nak pergi makan-makan dulu. And then baru kita bergerak KL slow-slow. Kita nak beli kuih Korea and so on. Okay, so korang follow tau. Bye. Tengok abang outfit dia. Tak, babi besar kan? Cuma bodoh. Jangan punya baju. Abang aku, cuba dah bangga. Bodoh tak ni. Bye room. Nampak bawa 2 beg. Makanan dia. Mana ni? Kat rumah. Sejajar punya kan? Kalau kecil semua dah check. Dah. Ada apa putih? Yang kat je. Tarik dapat lah. Bye. Guys, nak beli kuih kering antarabangsa. Dia ramai gila ni orang. Beratur baju. Tapi dia sekejap je buat tu kan. Kat situ je. Kan? Lama weh, dah sejam. Sejam weh, tak dapat-dapat lagi. So total 3 jam kita orang beratur baru dapat 15 pieces Korea. 3 jam beratur semata-mata untuk 15 pieces Korea. Betul. Ngam-ngam tan kita orang habis. Ngam-ngam time kita orang, mulut orang depan tu dah nak ambil 4 paket. Dia ambil 4 paket, lepas tu kita dah risau kat belakang kan. Cukup ke tak, cukup ke tak. Sebab lepas dah habis, kena tunggu lagi setengah jam baru korang akan dapat. Kita orang total tunggu 3 jam baru dapat. So kita dah risau. Nasib sempat, so kita orang terus ambil 15 paket terus. 15 pieces terus. So yang belakang-belakang tu semua tak sempat. Now kita dah dekat kedai makan area Pantai Kelebang. Betul. Dia apa lauk sidang tu. Lauk hidang, so boleh ambil je. Guys, penangan 3 jam guys. Inilah hasil dia. Ni ambil. Ikan minyak bayam. 3 jam dapat 15 ketul.
makan guys. Oh my god. Pukul 3 baru makan. Habis guys, habis sedap gila. Recommend gila kedai ni korang. Sedap. Guys, saya nak review kuih keria yang 3 jam ni. Bismillah. Panas lagi weh. Omen tu. Manteyong kah? Marketing. Dia tengok je dah 500 dia cakap. Inilah 3 jam. Makin kecil. Kenapa dah tidak ya? Okey lah, panas-panas. Lembut. Lembut. Bismillah. Dalam dia. Tak sia-sia 3 jam. Okey. Di dalam dia guys. Tak sia-sia ya 3 jam. Tak pernah datang. Bro. Saya tak Tapi pernah ramai juga datang. yang tadi yang gerak dulu ya. Oh sedap bang. Panas-panas. Dia Esok ayah kat sini. dia lebih kurang macam kuih Cik Mac korang. Tu tinggi tu. Kuih Cik Mac molek. Depan dia tu surah tu nampak kubah. Kan kuih apa tu? Kuih Cik Mac kan? Lebih kurang. Tak rasa dia. Ha. Macam kuih Cik Mac. Sebab dia punya kredit. Lebih kredit. Tak. Sama je rasa dia macam kuih Cik Mac, tapi ni sedap lagi lah. Kuih Cik Mac tu kalau kat KL bersepah. Tu dia cendol. Kemutu punya ni. Sisi ni. Yep. Oh ABCD. Okay guys, now adik tengah main. Adik dah habis mandi dah. Ayah dengan abang Datang. Nanti untuk Zoni dah. Malu tu. Nanti wali dah. So kita dah slowly nak gerak naik KL. So apa perasaan Ibu percutian kali ni Bu? Alhamdulillah. Ayah, tu iya. Tak ada yang spoil, semua okey. Ada bos Abang kita. okey, ayah okey, Don okey. Don okey. Kita dua je yang tak okey kot. Rindu Manteyong Mahelong. Tak boleh tidur. Manteyong is Oyen. Mahelong is Ote. Manteyong sebab Yong bongsu. Last si Oyen. Mahelong long sulong Ote. Nama baru. So memang kita orang kalau kat rumah pun Manteyong, Mahelong. Dia datang weh. Masa dia orang datang dia pandang lagi kita panggil. Dia lagi si Mahelong tu. Dia nyamuk. I miss them so much. Mana nyamuk tadi? Tak. So Lala nak cimat-cimat bateri sampailah ke KL nanti. Sekarang dah ada nampak dah. So bye guys. Sampai pelik lah update, okay? Bye guys. Kereta buat hal. Temperature naik guys. Keria punya pasal. Keria punya pasal. Beratur 3 jam. Tengah panas. So kereta dekat bawah cahaya matahari. So dia naik temperature. Oh my god. Dah lah still kat Melaka ni guys. Oh my god. Apa perasaan kalau tersadai kat sini Bu? Nak merajuk kat KL. Tu lah. So update sekarang pukul apa? 4.20 still dekat Melaka. Gara-gara kereta merajuk. So nanti dah jalan Laila update lagi, okay? Gara-gara kereta. Oh, bye Bu. Bye Bu. Bye lah. Sibuk dengan kuku dia. Bye. Faham Bu. Okay guys, so update. Sekarang kau apa Bu? Sekarang kau apa Bu? 4.45. Sekarang dah pukul
pukul 4.45 kita dah gerak dah. Kereta dah elok alhamdulillah. Raya dari isi air apa semua. So alhamdulillah dah okey. So kita dah gerak. So selamat balik KL. Let's go. Yelah, you kat tingkat aircon tu. Semoga kami cakap Semoga kami ada tangan. Selamat sampai di rumah. Amin. Amin. Uji tu apa maksud Ujian tu dugaan daripada Allah. Allah nak uji kita. Tengok tahap kesabaran kita macam mana. Itu tak tahu. Bukan ujian. Berapa dah jam? 5.29. Dah lupa. Ya. Tunjuk kamera. Cantik ya. Awak tu boy tau. Lain pula, lain. Weh, orang tengok weh, malu doh. Ya, aku dah update guys. Still dekat sini sekarang apa? 5.50. Still stuck tepi jalan, nampak tak? Berpeluh-peluh dah. Still stuck guys. Dugaan, cabaran, ujian. Tapi nak buat macam mana? Sekarang kita tengah tunggu. Orang apa pun panggil dia pun? Orang macam Highway Plus untuk escort kita dari sini ke RNR Air Keroh. So kita boleh duduk kat RNR sekejap. Daripada duduk kat sini tengah-tengah highway, nampak tak? Bahagia korang. So kita tengah tunggu orang Highway Plus datang untuk escort kita dari sini ke RNR. Nanti dah sampai orang tu dah update balik. Okay? Sampai dekat RNR, nak pergi basuh muka, semua segarkan badan dulu. Sementara ayah tengah tunggu kereta sejuk balik. Sebab kereta jadi balik tu, so kita kena lepak lama gila dekat RNR ni. So jom kita segar-segarkan badan dulu. Let's update, tak boleh masuk toilet RNR Air Keroh. Beratur ramai panjang nak mampus. Lepas tu ramai Cina no. Aduh, aku stres betul. Dia punya panjang ke panjang biasa weh? Panjang macam mana nak cakap? Macam nak beli career tadi no. Nak masuk toilet, kau bayangkan. Toilet perempuan. So kita orang tak masuk no. Ingatkan nak buang makeup, nak basuh-basuh muka, tak dapat. Lepas dapat masuk dekat tempat baby tu pun tempat baby yang tak ada jamban. Ada sinki, paip je. Ada sinki dengan tempat tukar pampers. Paip semua tak ada. Kau rasa? Dengan bau tainya, ya Allah. So kalau tunggu update seterusnya. Sebab panas gila weh. Tak boleh terima dia punya panas. So korang tunggu next update. Okay, sekejap lagi lah update. Bye. Adik nak beli aiskrim Baskin Robbins guys. Asal lah. Nak yang mana? Ini tisu. Guys, update sekarang dah pukul 6.45. Kita orang still dekat RNR Air Keroh, tak bergerak lagi.
Kita tengah tunggu enjin sejuk. Ya, tolong. Lepas tu kita tunggu enjin sejuk. Lepas tu baru kita gerak. Maybe dah lepas maghrib macam tu kot baru kita gerak. Tunggu enjin sejuk. Kita nak pergi R&R kat depan dah. Untuk berhenti lagi. Sebab kereta ni dia kena jalan berhenti. Dia tak terus jalan. So korang follow je lah, okay? Apa-apa lain nak update lagi. Tapi bateri pun dah nak habis lebih kurang. Kalau sempat update lain nak update, okay? Okay guys, ke R&R Manta dekat depan sikit. Kita berhenti lagi untuk ayah solat semua and pergi toilet semua. Alhamdulillah, enjin dah boleh jalan jauh sikit. Alhamdulillah. Tapi ni pun still tengah sejuk kan. So ni kita tengah berhenti ke R&R, solat-solat semua, pergi toilet, segarkan badan dulu. And still nak sejukkan enjin juga. Alhamdulillah lah, enjin dah boleh jalan sikit. Jalan jauh sikit nak. So apa-apa lah update kat korang lagi, okay? Bye. Guys, tadi saya pergi beli Maggi bakso. Sementara kita ke R&R ni. So jom kita makan bakso. Okay korang, so pukul 11 suku tepat kita dah sampai kat rumah. Alhamdulillah. And so far kereta semua nanti ayah hantar bengkel. Kita dah selamat sampai dah pukul 11 suku. Alhamdulillah, semua dah penat nak tidur. So hopefully korang enjoy kali ni punya trip. And thank you so much yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. And minta maaf kalau ada kekurangan or anything terkasar bahasa ke apa ke. Selalu minta maaf. Kita jumpa dekat next video, okay? Bye korang. Ngantuk sangat. Bye. Jumpa korang dekat next video. I say Assalamualaikum. Bye.